Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita nak tukar Myvi punya lampu ni, lampu belakang ni. Lampu nombor flat ni kita nak tukar. Owner minta warna biru, kita bagi ice blue lah. Lampu belakang ni. Lepas tu dengan kamera. Kamera owner kata dah tak, kamera river dah tak hidup. Kalau tengok kamera dia ni pun sini dah pecah. Mungkin wire tu dah putus ke apa. Tapi kita buat ni dulu lah. Kita tukar lampu dulu, lepas tu baru kita check dia punya kamera. Ok, nak tukar lampu belakang ni mudah je. Kalau rajin, kita boleh tanggalkan sekali dia punya bawah ni. Kita boleh tanggalkan dia punya casing ni sekali. Kalau malas, kita boleh buka aja dia punya ni. Kalau kita malas nak cabut, kita boleh buka dia ni je, dia ni plastiknya. Tapi nak buka plastik ni kena congkel lah. Kena congkel sini, keluarkan dia cover ni. Lepas tu kita baru kita boleh cabut mentol lah. Cara nak keluarkan benda ni, kita kena tanggalkan sini. Kita congkel benda ni. Kita kena congkel kat dunia tu. Okey, nampak? Dia dah tanggal. Okey. Kita dah congkel tu, kita nampak ni mentol lah. Kita boleh cabut lah. Ni mentol lah. Dia pakai T10. Dia punya mentol saya T10. Macam ni dia terbakar lah, nampak hitam lah. Tak hidup lah. Kita tukar lain. Untuk LED saya pakai yang jenis ni. Jenis ni dia terang sikit dan dia lambat rosak lah. Dia ada lagi satu jenis macam ni. Jenis macam ni dia cepat rosak. Jenis macam ni pun dia cepat rosak. Yang ni dia tahan sikit. Okey, pasang dia kita cocok je. Macam kita cabut ni tadi. Kita cocok dalam, lepas tu kita test. Tengok dia hidup tak. Okey, kita cocok. Okey, dah cucuk, kita test dia. Kita dah cucuk, kita test lah. Kita buka lampu tengok. Okey, kita dah test, dah hidup punya ni. Kita boleh pasang balik cover dia. Punya cover ni kita basuh lah. Baru berkilat balik. Daripada yang asal ni kalau tengok kuning kelabu. Ni kita dah basuh, dah kilat balik lah. Baru kita pasang. Nampak barulah nampak mentol tu. Beza dengan sebelah ni nampak. Kan beza kan. Beza dua. Sebelah tu kelabu, sebelah tu kita dah basuh, dah tukar LED baru. Nampak dia clear. Kita tukar yang sebelah pula. Sama je cara dia. Kita congkel ni. Nak buka dia ni, kita congkel sikit je. Dia dah tanggal. Kita cabut mentol. Tukar yang baru. Mentol. Kita masuk balik. Okey, dah masuk mentol. Kita pasang, basuh dulu cover dia ni. Ni cover dia ni kita basuh bersih dulu, baru kita pasang balik. Okey, kita dah basuh, dah berkilat, dah merelip. Kita pasang balik Okey, kita pasang balik. Sama je. Masuk daripada sebelah tu, nampak dia punya sebelah tu dah ada sangkut ni. Ni nampak sangkut lubang dia ni. Ni benda ni nampak terlebih tu. Kita masuk ke situ. Terus sebelah ini kita tolak sampai dia punya klik. Siap. Kita tukar lampu nombor plate belakang Pro 2 Myvi. Okey, siap pasang.
bulb LED T10 pada ni lah, nombor plate Polo Myvi. Ni Myvi Gen 3 macam mana saya tunjuk cara dia tadi tu. Okey, mudah saja. Siapa yang nak buat boleh buat sendiri, beli barang. Nanti saya sertakan link dekat pin komen. Okey. Okey, semoga bermanfaat video ni. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.